Hai, Assalamualaikum. Okey, yang dekat sini yang mana ada masalah kesihatan, ada masalah sakit lutut, sakit urat sendi saraf. Okey, memang orang kata nak naik tangga tak boleh, nak rokok, nak sujud, nak bengkokkan kaki tak boleh, rasa sakit yang menyucuk-nyucuk. Korang tengah cari ikhtiar untuk orang kata pulihkan masalah yang korang alami. Korang boleh cuba ikhtiar dan amalkan dengan jus lenik. Okey, jus lenik ni jus yang berasaskan herba, yang mana kita ada dalam dia, kita ada herba halba, kita ada kunyit hidup dan juga antara herba yang lain lah. Yang mana kesertaan herba ni dia membantu untuk meredakan masalah sakit lutut dan juga sakit urat sendi saraf. So korang yang mana orang kata atas daripada 12 tahun sehinggalah ke waktu emas, lelaki perempuan boleh minum. Okey, yang mana nak belikan untuk mak ke, ayah ke, suami ke, isteri ke, yang kita tengok dah lama dah solat atas kerusi, dah lama tak boleh nak naik turun tangga. Okey, sebab sakit yang menyucuk sangat, korang boleh cuba ikhtiar dan dapatkan jus lenik. Okey, sekarang ni jus lenik kita tengah ada harga promosi 40%. Okey, dekat beg kuning kita memang ada harga promosi murah, jimat dan berbaloi. Okey, so yang mana baru nak try ke, yang mana nak repeat order ke, dapatkan je terus dekat beg kuning di bawah. Okey, dalam video saya ni saya ada masukkan beg kuning di bawah. Klik je dekat situ untuk terus buat pembelian, insya-Allah. Jus kita ni dia bagi khasiat ataupun manfaat yang baik lah. Okey, kalau ada makan ubat-ubatan hospital, okey, boleh campur minum sekali, tak ada masalah. Ambil sehari 2 secet. Okey, 1 secet pagi sebelum sarapan dan juga 1 secet malam sebelum kita nak tidur. Kalau ada makan ubat-ubatan hospital, hampa perlu jarakkan masa 2 jam. Itu sahaja, sangat-sangat mudah. Jus kita ni tak perlu dah nak bancuh dengan air sejuk ke air panas ke, tak perlu dah. Okey, so yang mana nak dapatkan harga promo untuk jus lain ni, dapatkan dekat beg kuning di bawah. Terima kasih.